Okey, selamat datang semua ke sesi penerangan kita hari ini. Kalau kita perhati betul-betul sejarah Tanah Melayu, ada satu corak yang sangat jelas. Negeri demi negeri perlahan-lahan jatuh ke tangan British. Tapi, tahu tak ada satu negeri yang berjaya menahan asakan dengan cara yang sangat licik? Ya, Johor. Mereka ni tak pakai meriam atau senapang semata-mata, tapi mereka bina satu kubu yang tak nampak dek mata. Sebuah kubu diplomasi yang bijak, birokrasi moden dan perundangan yang mantap. Disebabkan kubu inilah, Johor berjaya melengahkan kemarahan Empire British jauh lebih lama berbanding mana-mana negeri Melayu yang lain. Hebat kan? Jadi persoalannya sekarang, macam mana Johor boleh berjaya melengahkan kemarahan sebuah kuasa gergasi dunia pada waktu itu, sedangkan jiran-jiran mereka sudah pun tewas? Dalam penerangan kali ini, kita akan bongkar satu persatu strategi mereka. Serius, taktik yang digunakan oleh pemerintah Johor ni dah macam satu perlawanan catur bertaraf antarabangsa untuk checkmate asakan penjajah. Nak tahu macam mana mereka pertahankan kedaulatan dengan begitu cemerlang? Jom kita tengok. Ini peta perjalanan kita untuk hari ini. Ada 5 tonggak utama. Kita akan mula dengan melihat ancaman awal British, lepas tu kita beralih ke taktik diplomasi Sultan Abu Bakar, perisai Undang-Undang Tubuh 1895, peranan pemimpin tempatan yang super bijak hinggalah ke detik kemuncaknya iaitu Perjanjian 1914. Jom kita terus mula. Tonggak pertama, ancaman dan strategi British. Persoalannya, kenapa British ni terdesak sangat nak kuasai Johor? Jawapannya mudah je. Ekonomi Johor masa tu berkembang terlalu pesat dan British mula berpeluh bila tengok Johor berpotensi buat hubungan terus dengan kuasa-kuasa barat yang lain. Bagi British, ini satu ancaman besar. British ni mereka mula kepung Johor perlahan-lahan. Mula-mula menerusi Perjanjian Kesang pada tahun 1855. Syaratnya, kalau Johor nak jual wilayah Kesang, mereka kena tawarkan pada British dulu. Kemudian pada 1879, Gubernur Negeri-Negeri Selat mula bagi usul nak letak residen British. Tapi Johor tak cepat melatah. Hasil daripada kelicikan mereka menangkis, British terpaksa akur dan hanya mampu hantar ejen bertaraf konsul melalui Perjanjian Setia 1885. Konsul ni tarafnya jauh lebih rendah kawan-kawan. Dan yang paling penting, tak ada kuasa pentadbiran pun. Lepas tu, bayangkan British cuba main taktik perangkap hutang. Mereka tawarkan pinjaman kereta api sebanyak $200,000. Wow, nampak macam ikhlas nak tolong bangunkan negeri kan? Tapi, pemerintah Johor tolak tawaran tu mentah-mentah. Mereka memang cukup bijak baca permainan geopolitik ni. Mereka tahu kalau ambil duit tu, maksudnya mereka menggadaikan terus kebebasan ekonomi Johor ke tangan orang asing. Memang taklah. Penolakan berani itu bawa kita ke tunggak kedua kita, diplomasi cemerlang Sultan Abu Bakar. Sebagai dalang utama dan bapa pemodenan Johor, baginda membina asas pertahanan negeri bukan guna senjata api, tapi dengan kemahiran diplomasi yang memang bertaraf dunia. Taktik Sultan Abu Bakar ni amat genius sebab ia melibatkan dua serampang. Di peringkat domestik, baginda pastikan hubungan dengan kerajaan negeri-negeri Selat di Singapura sentiasa nampak baik. Ibarat menarik rambut di dalam tepung, rambut tak putus, tepung tak berselerak. Tapi, langkah antarabangsa baginda, ini yang betul-betul memukau. Baginda terus pintas Gubernur British tempatan dan berlayar jauh ke London pada 1868 untuk jumpa sendiri dengan Ratu Victoria. Bukan tu je, baginda siap tubuhkan lembaga penasihat Johor dekat London dan melantik orang-orang kuat British sebagai ahli. Jadi British kat Tanah Melayu terus hilang punca nak campur tangan. Macam mana nak kacau kalau bos-bos besar di London sendiri yang sedang pantau Johor, betul tak? Bila diplomasi perlukan sokongan konkret di atas kertas, Johor bertindak pantas bina tembok kebal. Ini tonggak ketiga kita, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Dinding perundangan yang tak boleh ditembus. Dimasyurkan pada 14 April 1895, ini bukan calang-calang dokumen ya. Perlembagaan ini menjadikan Johor negeri Melayu yang pertama mengamalkan sistem raja berperlembagaan dengan elemen demokratik. Susunan pentadbiran mereka ni sangat licik dan teratur, sampaikan Gubernur British masa tu, Sir Cecil Clementi Smith, terkejut besar. Dia sendiri terpaksa akui yang organisasi Johor ni terlalu mantap. Kesannya, British tak ada alasan langsung nak tuduh Johor salah tadbir demi nak bawa masuk residen mereka. Daripada 64 fasal yang ada dalam perlembagaan tu, ada satu syarat yang paling berbisa. Sultan dilarang keras sama sekali daripada menyerahkan negeri kepada kuasa asing. Maksudnya kat sini, Sultan secara sah telah mengikat tangannya sendiri supaya pintu rundingan penyerahan kuasa pada British tertutup rapat. Tambah lagi, syarat tu cakap Menteri Besar wajib berbangsa Melayu dan dibantu oleh jemaah menteri. Ini adalah satu contoh unggul macam mana nak pertahankan negara guna sistem undang-undang. Tembok perundangan dah ada, tapi siapa yang jaga? Ini bawa kita ke tonggak keempat,
pemimpin dan pembesar pencatur strategi tempatan. Merekalah pakar-pakar birokrasi hebat yang jaga rapat pintu gerbang kubu Johor. Mari kenalan dengan dua pahlawan pentadbiran utama kita. Datuk Jaafar bin Mohamed, Menteri Besar Johor yang pertama, dan Datuk Abdul Rahman bin Andak, Setiausaha Kerajaan Johor. Merekalah yang berada di barisan paling hadapan untuk menangkis segala tipu helah British. Ketegasan dan kepintaran pentadbiran mereka berdua ni memang sungguh luar biasa. Kalau nak tahu, taktik-taktik yang mereka guna ni ibarat momen mic drop yang berterusan. Datuk Jaafar contohnya, beliau sangat tegas bab kedaulatan. Beliau wajibkan bendera Union Jack dikibar lebih rendah dari bendera Johor. Berani kan? Malah beliau paksa pegawai British pakai seragam kerajaan Johor dan wajib guna bahasa Melayu dalam surat rasmi. Datuk Abdul Rahman pula sangat licik mengawal hubungan luar sampaikan British rasa terancam sangat-sangat. Sampai satu tahap, British mendesak Sultan supaya paksa Datuk Abdul Rahman ni bersara awal. Nampak tak betapa British gerun dengan kepintaran mereka? Tapi kan, walau sekuat mana pun kubu tu, bila hari-hari diasak siang dan malam, akhirnya ia terkesan juga. Ini membawa kita ke fasa akhir pertahanan kemuncak perjanjian 1914 pada zaman pemerintahan Sultan Ibrahim, anak kanda kepada Sultan Abu Bakar. Masa ni, pintu kubu dah bergegar kuat asyik ditekan British. Tapi Sultan Ibrahim tetap teguh dengan satu falsafah yang cukup mendalam. Baginda pegang erat pada prinsip Johor mesti jadi Johor. Maknanya, walau teruk macam mana pun badai atau perjanjian yang bakal melanda, identiti, maruah dan tradisi negeri mesti dipelihara walau apa cara sekalipun. Namun, realitinya sangat pahit kerana tekanan terus memuncak. Akhirnya pada 12 Mei 1914, Sultan Ibrahim terpaksa akur dan menandatangani perjanjian baharu dengan Gubernur Negeri-Negeri Selat, Sir Arthur Henderson Young. Detik bersejarah inilah yang akhirnya mengubah landscape Johor. Daripada sebuah negeri bebas, ia secara rasminya bertukar menjadi negeri naungan British. Kalau kita bandingkan kuasa ejen British sebelum dan selepas 1914, perbezaannya sangat jauh. Sebelum ni, ejen British hanyalah seorang konsul, status rendah, pengaruh pun terhad. Tapi lepas 1914, sistem konsul tu dihapuskan. Johor terpaksa terima kehadiran seorang penasihat am British yang dimulakan oleh Douglas Graham Campbell. Mulai dari detik itu, segala nasihat penasihat am wajib diminta dan dipatuhi dalam semua hal pentadbiran. Pengecualian hanya diberikan dalam soal agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Walaupun akhirnya ada penasihat British, kita kena ingat satu perkara penting. Kubu diplomasi dan undang-undang yang Johor dah siap-siap bina awal tu tak runtuh begitu sahaja. Mereka pastikan yang mereka kekal dihormati. British tak boleh nak tadbir secara sembrono macam di negeri-negeri lain sebab mereka kena berhadapan dengan sistem birokrasi Johor yang dah sedia moden dan mantap. Sultan Johor kekal berdaulat di tahta dan perkhidmatan awam terus megah diterajui oleh orang Melayu tempatan. Jadi, maruah mereka tetap utuh. Jadi, ini buah fikiran untuk kita bawa pulang hari ini. Kalau pemimpin Johor pada zaman dahulu mampu melengahkan kemarahan empayar terbesar di dunia hanya dengan berbekalkan diplomasi, perlembagaan dan kecekapan pentadbiran, agaknya sejauh mana elemen-elemen kepimpinan berwawasan ini relevan untuk lindungi kedaulatan negara kita pada zaman moden ni? Sesuatu yang cukup menarik untuk kita sama-sama renungkan. Terima kasih kerana bersama saya dalam penerangan kali ini. Terus bersemangat dan jangan pernah berhenti meneroka sejarah hebat kita.